Assalamualaikum dan selamat pagi. Oke, pagi ini cikgu ingin berkongsi tentang tajuk bentuk kata, yaitu salah satu tajuk yang terdapat dalam bidang kajian morfologi semester 2 tingkatan 6. Bentuk kata ini cikgu akronimkan menjadi bentumas ganda ter. Oke, apa yang dimaksudkan dengan bentumas ganda ter? Ben itu bentuk kata, tu itu tunggal, maj itu majmuk, ganda itu ganda, dan ter itu terbitan. Oke, ini bermakna bentuk kata terbahagi kepada 4 jenis, yaitu bentuk tunggal ataupun kata tunggal, kata majmuk, kata ganda, dan juga kata terbitan. Oke, kata tunggal ialah kata yang belum mengalami apa-apa proses morfologi, kecuali akronim. Misalnya bas, dia, hidup, tadika, dan cerpen. Oke, kata majmuk pula ialah rangkaian dua kata dasar yang membawa makna tertentu. Misalnya tanggung jawab, matahari, mata pelajaran, dan juga raja muda. Oke, kata majmuk berbeza dengan frasa, oleh itu kita perlu tahu cara untuk mengenali kata majmuk. Ada dua cara yang boleh kita lakukan. Yang pertama, kata majmuk tidak menerima sisipan antara perkataan yang membentuknya. Oke, misalnya perkataan tanda tangan. Tanda tangan tidak boleh menerima sisipan dan. Oke, apabila dia menerima sisipan dan, maka dia berbeza daripada makna tanda tangan itu sendiri. Oke, manakala contoh ibu bapa merupakan frasa nama kerana ibu bapa ini boleh menerima sisipan dan atau. Misalnya ibu atau bapa, ibu dan bapa. Oleh itu, ibu bapa bukan kata majmuk. Oke, seterusnya kata majmuk berbeza dari makna kata asal. Oke, misalnya perkataan sapu. Sapu bermakna membersih. Tangan bermakna anggota badan. Apabila dirangkaikan menjadi sapu tangan, maknanya sudah berbeza daripada makna sapu dan tangan itu sendiri. Oke, sapu tangan membawa makna kain yang digunakan untuk mengelap peluh. Binaan kata majmuk ada 3. Yang pertama, kata majmuk dibina dari kata tunggal dengan kata tunggal. Misalnya rumah pangsa, hati batu, dan juga kenal pasti. Oke, kata tunggal dengan kata terbitan. Oke, misalnya batu loncatan, surat pekeliling, dan pembuka kata. Oke, binaan yang ketiga, kata terbitan dengan kata terbitan. Contohnya penyata tahunan, pengawal keselamatan, dan penyiasat persendirian. Jenis kata majmuk. Ada 3 jenis kata majmuk. Yang pertama, kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas, yaitu gabungan kata-kata dasar. Misalnya balai raya, terima kasih, kapal terbang. Jenis yang kedua, sebagai istilah khusus dalam bidang ilmiah. Misalnya garis pusat, cari gali, lut sinar, dan menteri besar. Oke, yang ketiga, membawa maksud kiasan. Oke, misalnya gulung tikar, anak emas, dan pilih kasih. Oke, maksud kiasan ini haruslah merujuk kepada simpulan bahasa. Oke, kata ganda. Kata ganda merupakan pengulangan atau penggandaan kata dasar. Contohnya angan-angan, jari-jari, bebola, ingat, mengingat. Oke, ada 3 jenis kata ganda. Yang pertama kata ganda penuh, yaitu pengulangan kata dasar sepenuhnya. Contohnya makan, makan-makan, kehendak, kehendak-kehendak, bangunan, bangunan-bangunan.
Okey, jenis yang kedua iaitu kata ganda separa. Kata ganda separa terdiri daripada, kata tunggal ataupun kata yang berimbuhan. Misalnya laki. Okey, apabila digandakan separa lelaki. Okey, pohon, pepohon, kuda, kekuda. Untuk yang berimbuhan, contohnya ternganga. Apabila digandakan, ternganga-nganga. Mengenang, mengenang-ngenang. Memasak, masak-memasak. Menolak, tolak-menolak. Okey, kata ganda yang ketiga iaitu kata ganda berentak. Contohnya gotong royong, hukum hakam, kusut, masai. Okey, penggandaan kata berentak ini berbeza. Kata dasar yang digandakan berbeza dengan kata yang seterusnya. Okey, seterusnya kata ganda semu. Kata ganda semu contohnya kura-kura, labi-labi. Okey, kata ganda semu merupakan kata akar yang digandakan dan kata ganda semu ini termasuk dalam jenis kata ganda penuh. Bentuk kata yang keempat iaitu kata terbitan. Okey, kata terbitan ialah kata yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Okey, terdiri daripada kata dasar yang menerima imbuhan sama ada awalan, akhiran, sisipan atau apitan. Okey, contoh awalan, penasal yang terdiri daripada pen, pem, peng, penge dan penj. Misalnya pelari, pendakwa, pembuat, penggodam, pengecas dan penyelaras. Okey, contoh awalan yang lain men, men, mem, meng, menge dan meny. Okey, contohnya melompat, mendukung, membasuh, menggaji, mengemudi dan menyalin. Okey, contoh lain bel. Misalnya berenang, bekerja, belajar. Okey, contoh awalan yang lain juga misalnya terakam, tertawa. Okey, ada juga awalan yang dipinjam daripada bahasa asing, misalnya juru, perkataan juru. Okey, juru rawat, juru tera, juru ukur. Tata, perkataan tata, imbuhan tata, tata bahasa, tata cara, tata tertib. Okey, tata ini maknanya mempunyai. Okey, pra sejarah, pra sekolah. Pra bermakna sebelum. Okey, pasca kata, pasca pandemik. Pasca bermakna selepas. Okey, mahasiswa, maha guru. Okey, maha di sini bermakna tingkat yang tertinggi. Okey, perlu dibezakan, maha juga merupakan kata adjektif. Okey. Seterusnya, imbuhan eka, dwi, tri, dan panca. Misalnya, eka bahasa, dwi bahasa, tri bahasa, dan panca indera. Okey, masing-masing imbuhan ini membawa makna. Eka satu, dwi bermakna dua, tri bermakna tiga, dan panca bermakna lima. Okey, seterusnya swa. Swa juga merupakan imbuhan awalan dari kata pinjaman. Contohnya swafoto, swalayan. Okey, swa bermakna sendiri. Swafoto berfoto sendiri. Okey, seterusnya tuna. Tuna contohnya tunanetra, tunakarna. Okey, tuna bermakna tidak mempunyai. Jadi tunanetra ialah tidak mempunyai penglihatan. Tunakarna tidak mempunyai pendengaran ataupun tuli atau juga pekak. Okey, imbuhan bi contohnya bilazim, biadab. Okey, bi ini bermakna tidak mempunyai. Jadi kalau bilazim maknanya tidak lazim. Okey, biadab tidak mempunyai adab. Okey, seterusnya imbuhan akhiran.
Oke, akhiran an, contohnya masakkan, ikatan, akhiran kan, ambilkan, hilangkan, akhiran i, contohnya akhiri, amati. Oke, ada juga imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing, misalnya imbuhan iya, contohnya Islamiyah, lahiriah. Oke, imbuhan wi, duniawi, ukhrawi. Oke, imbuhan is, ekonomis, dinamis. Seterusnya sisipan. Oke, sisipan ada 4. Yang pertama el, yang kedua yang ketiga dan yang keempat in. Oke, contoh el, geletar, gelodak, kemuning, kemuncup, gerigi, gemuruh, sinambung. Oke, manakala apitan, ada banyak, antaranya menasalkan, contohnya membawakan, menyanyikan, menasal i, meragui, meyakini, peran, perbadanan, perebutan, penasalan, pelarian, penyampaian. Kean, kemasyuran, kecantikan, kemalangan. Terkan, terkendalikan, terperincikan. Tersantuni, ternaiki, dinaiki, disantuni, dikembalikan, dirosakkan. Oke, itu semua antara contoh apitan, tetapi sebenarnya ada banyak lagi contoh apitan yang boleh kita lihat di dalam penggunaan bahasa Melayu. Oke, itu saja perkongsian cikgu pada pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kamu dan dapat dijadikan sebagai rujukan kamu. Oke, sekian, terima kasih. Bye.